Tugu Negara merupakan monumen kebangsaan Malaysia yang dibina bagi memperingati para pejuang yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan negara. Terletak di Kuala Lumpur, ia menampilkan patung gangsa setinggi 15 meter yang menggambarkan keberanian dan pengorbanan tentera. Tugu Negara bukan sekadar simbol sejarah, tetapi juga lambang perpaduan dan patriotisme rakyat Malaysia. Hai semua, hari ini saya ingin membawa anda ke sebuah tempat yang penuh sejarah dan makna bagi rakyat Malaysia, iaitu Tugu Negara. Monumen ini bukan sekadar mercu tanda, tetapi juga simbol penghargaan kepada wira-wira negara yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Jom kita terokai kisah di sebalik Tugu Negara. Let's go! Jom guys, mari ikut saya. Di sini juga terdapat Wi-Fi free. Tugu ini menggambarkan 7 askar dalam pelbagai posisi. Simboliknya keberanian, kepimpinan, pengorbanan dan perpaduan. Setiap patung melambangkan semangat berjuang rakyat Malaysia dalam mencapai kemerdekaan. Merdeka! Tugu Negara telah dibina pada tahun 1966 bagi memperingati askar-askar yang telah terkorban semasa Perang Dunia Kedua dan darurat di tanah Melayu. Ia direka oleh Felix de Weldon, seseorang pengukir terkenal yang juga menghasilkan Tugu Iwo Jima di Amerika Syarikat. Struktur utama tugu ini dibuat daripada gangsa dan berdiri setinggi 15 meter. Pada bahagian bawah terdapat plak yang mengabdikan kata-kata penghormatan serta nama-nama wira negara yang terkorban. Negaraku indah tanah berdaulat, biru lautnya hijau daratan. Pejuang berjuang penuh semangat, demi kemerdekaan jadi kenyataan. Sejati